Orang lelaki tak reti nak letak ni, confirm tak tolong bini kat dapur. Kalau mak saya tahulah saya buat cekodok pakai sparkling ni, saya tak tahu apa reaction dia. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Moreh Lebih Sparkling bersama Spritzer. Dan hari ini kita nak share macam-macam menu bersama dengan selebriti jemputan kita. Kita nak tunjuklah siapa agaknya. Jom kita pergi savory sikit. Hai, apa khabar Pekin? Baik, terima kasih. Ini first time tau saya jumpa Pekin. Tapi kan sebenarnya untuk hari ni nak tanya, boleh masak ke? Boleh masak ke? Saya? Kacau-kacau boleh. Test boleh tengok sekejap lagi. Okey, bolehlah kita cuba. Let's go. Okay. Jom. Ini masak-masak ni. Jom. Mula sekali pisang kan? Yes. Kita buka pisang. Sekejap lagi kan belum siap cekodok, saya dah ngap pisang ni. Okey. Lepas tu tepung. Kita letak tepung gandum. Tepung. Sedikit garam lah kan? Garam. Soda ni sikit kan? Soda ni sikit je. Dia sebenarnya untuk naikkan sahaja cekodok ni. Gula terpulang pada korang juga. Okey. Cukup kan? Okey. Tapi kita boleh adjust. Adjust. Okay. Lepas tu ini dia Sparkling Spritzer. Yang sebenarnya yang buatkan Moreh kita lebih hidup. Betul. Okay. Pasti ni ramai tak tahu. Okey. Ini yang paling the best yang selalu orang nak dengar ni. 1, 2, 3. Tu dia. Okey. Boleh buang. Ini saya nak cerita sikit Kalau mak saya tahulah saya buat cekodok pakai sparkling ni, saya tak tahu apa reaction dia. Okey. Okey, nanti kita. So, kacau kan? Boleh. Yes. Kacau. Saya tahu dah, bagi lenyit-lenyit dia mesti bagi lakinya. Dan untuk Sparkling Spritzer ni, dia punya elemen bila kita campur dengan cekodok ni, dia buatkan kita punya cekodok lebih gebu, fluffy lah, lebih ringan tekstur. Crispy. Dan crispy. Betul. Sebab selalu orang ingat sparkling ni hanya untuk minuman saja. Betul. Tapi tak. Sebenarnya kita boleh joinkan dengan masakan. Rasanya dah bercampur ni, soda, gula, garam dalam ni. Bila kita guna Sparkling Spritzer ni, macam ni lah tekstur dia. Tuang minyak. Betul. So kita tuang minyak, biarlah banyak sikit sebab kita nak goreng cekodok. Betul. Mantap. Okey kan? Boleh. So Cubalah. Okey. kita cuba. Ini goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil-kecil sikit, comel-comel sikit. Comel-comel. Macam ni kan? Elok je Pekin buat. Tangan ada sendi kan? Orang lelaki tak reti nak letak ni, confirm tak tolong bini kat dapur. Habislah. Jangan macam tu. Ui, cantik. Dah bau dah. Okey. Bau dia dah naik. Jadi kita tengoklah, tak nak hangit, kita kena tengok. Korang terbalikkan. Main-mainkan dia, main-main. Jangan ditekan-tekan cekodok ni. Kalau rasanya dah boleh angkat. Kita matikan api dulu. Nampak tangan dah biasa buat kerja. Nampak? Sampai punya mata boleh angkat ni. Nampak? Paling susah. So kita buat macam ni kan? Kita letak kat sini. Kita kena buang minyak ni. Dah siap dah pun cekodok pisang kita. Macam ni lah rupanya. Tada! Memang padu. Bau dia mantap.